Bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak ketinggalan hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Abdullah Ahmad Badawi. Najib yang tiba memakai sut berwarna biru gelap dilihat berada di perkarangan Masjid Negara sekitar jam 10.35 pagi. Terdahulu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang sedang membicarakan kes 1MDB Najib Razak membenarkan bekas Perdana Menteri itu memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Jenazah Allahyarham Abdullah dibawa ke Dewan Solat Utama Masjid Negara untuk penghormatan terakhir bermula jam 11 pagi hingga 1 tengah hari. Jenazah Perdana Menteri kelima itu akan disembahyangkan selepas solat Zuhur sebelum dikebumikan di Makam Pahlawan. Zarul Alamiyah Syahir, FMT.